Ulangan merupakan salah satu teknik mengingat yang sangat klasik dan sangat berkesan, ya. Bila kita mempelajari sesuatu tajuk, ya, ada banyak benda yang kita nak kena ingat. Ada banyak maklumat, teori lah, formula, definisi, konsep, gambar rajah dan macam-macam lagi kita nak kena ingat, ya. Jadi salah satu cara untuk kita mengingat ialah kita menggunakan teknik ulangan, ya. Teknik ulangan. Dan Pak Su sarankan anda ulang sebanyak 6 kali. 6 kali, ya. Kenapa 6 kali? Kita tengok apa kesannya nanti, ya. Baik, cuba anda tulis kenyataan berikut, ya. Lepas tu kita cuba ulang 6 kali, ya. Pengurusan adalah satu proses pentadbiran dan penyelarasan sumber secara efektif dan efisien bagi mencapai matlamat organisasi. Ya, anda salin definisi ini, kemudian anda ulang, anda sebut dan ulang sebanyak 6 kali. Ulang 6 kali. Kita tengok, ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat, ya? Ya. Kerana ulangan merupakan satu keperluan, ya, bagi minda separa sedar atau subconscious mind, ya. Sebab ingatan terletak dalam minda separa sedar. Dan untuk membolehkan minda separa sedar merakam dan menjadikan fakta itu satu ingatan, ya, dia perlu diulang banyak kali. Paling minima 6 kali. Okey, cuba anda buat exercise yang Pak Su bagi tadi. Kalau dapat, cuba komen kat bawah ya. Kalau tak dapat, kata tidak. Okey, jangan lupa ulang sebanyak 6 kali. 6 kali. Jumpa lagi. Terima kasih.